Hai kawan-kawan, hari ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman cuti sekolah saya. Saya dan keluarga saya pergi bercuti di Kuala Lumpur. Selepas beberapa jam, kami tiba di tempat yang dituju. Kami terus pergi ke hotel yang ditempah oleh ayah saya. Kami membawa barang masing-masing ke dalam hotel. Kemudian terus pergi membersihkan diri dan berehat. Pada pukul 8 pagi keesokan harinya, kami melawat tempat-tempat yang menarik di Kuala Lumpur. Saya melawat Zoo Negara. Saya dapat melihat pelbagai jenis haiwan di sana. Setelah itu, kami melawat Museum Negara. Saya dapat melihat bahan-bahan bersejarah yang dipamerkan. Saya dapat banyak ilmu pengetahuan yang boleh menulis dan berkongsi dengan rakan-rakan saya di sekolah. Keletihan sepanjang hari, kami mengambil gambar di tempat-tempat yang menarik. Akhir sekali, kami membeli kraft tangan di kedai yang hampiran. Walaupun kepenatan, tetap gembira dan dapat banyak ilmu pengetahuan yang berseronok. Terima kasih.